bakal isteri YB tu dia berasal daripada Sabah kan? Ya, Sabah. Orang Sabah. Kat mana YB kenal artis tersebut? Dan siapa namanya? Namanya saya tak ingat lah. Oh, YB tak ingat. Daripada YB kenal daripada mana? Dekat WeChat ke, dekat Facebook ke, dekat TikTok ke? Dekat laptop. Dekat TikTok. Siapa yang ajak kahwin? YB ke ataupun bakal isteri YB yang ajak kahwin? Rasanya isteri lah nak ajak saya kahwin lah. Oh, isteri lah yang ajak YB kahwin. Berapa umur bakal isteri YB tu? 6 tahun ni. 6 tahun. YB serius lah 6 tahun umur dia. Yes. Awal sangat tu YB booking. Amboi. Menarik sangat tu. Baru-baru ni Bukan. Sorry, minta maaf ya. YB tu maksudnya yang berhormat. Yeah, Tapi betul. saya tengok yang bengong ni. YB, baru-baru ni YB ada buat larian. Larian tu bertajuk larian kesyukuran, betul ke? Ya, betul. Daripada Kuala Lumpur hingga ke Muar. Ya, betul. Macam mana YB boleh berlari daripada Kuala Lumpur ke Muar? Larat YB? Saya tak pernah tapi saya okey. Tak penat tapi okey. Sebab saya lari laju je. Itu je. Oh. Jadi apa perasaan YB sewaktu YB buat larian daripada Selangor ke Muar? 2 jam je. Berapa jam? 4 jam. 4 jam buat larian. YB ni Sonic ke? Laju je YB lari Ya. Saya amat berbangga lah sebab tak semua YB boleh berlari macam YB. Mungkin untuk semua orang lemah, lembut, penat, tak boleh lari. Itu yang tong dia tu kita rasa kita minum air dulu lah. Yelah, betul lah. Borak sampai pecah. Let's go!